11 rumah setinggan dan 3 kenderaan musnah dalam kebakaran di Kampung Delima, Kota Kinabalu, Sabah semalam. Kejadian jam 5 petang itu melibatkan 8 rumah tidak kekal dan 3 lagi separuh kekal. Turut musnah dalam kejadian ini masing-masing sebuah pikap, kereta dan motosikal. Menurut Bomba Sabah, 28 anggota bersama jentera dari Balai Bomba Kota Kinabalu dan Lintas dikerahkan ke lokasi kejadian. Sejurus panggilan kecemasan diterima jam 5.11 petang. Api berjaya dikawal 40 minit kemudian dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Operasi turut dibantu 19 anggota pelbagai agensi termasuk polis serta kaki tangan Sabah Electricity. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dan ini pula tragedi menimpa penduduk Kampung Hidayat Tawau. Dalam kebakaran jam 11.50 pagi ini, seorang warga emas berusia 71 tahun melecur di tangan. 8 rumah setinggan dan sebuah kereta turut dilaporkan hangus. Tindakan pantas bomba berjaya menghalang api marak daripada merebak ke 350 rumah berhampiran serta sebuah kilang papan. Mangsa lelaki yang cedera dihantar ke Hospital Tawau untuk rawatan lanjut. Operasi membabitkan 18 anggota bomba Tawau dibantu lebih 20 anggota polis, APM serta pasukan bomba sukarela dan komuniti.